Okay, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel YouTube, guys. Lagi sekali aku nak tengok kereta ni betul-betul. Sebelum kita nak buat pilihan pembelian satu-satu, kita kena check betul-betul lah kan. Saya dah check bahagian semua, dia punya apa semua kan. Nampak macam okey. Inilah semua. Nampak semua dalam. Check bahagian bawah tu semua saya dah check semua. Sebelum nak pastikan nak beli kereta ni kan, saya dah check lah semua. Kena pastikan bawah tu ada kisah pelanggaran yang teruk ke. Alhamdulillah setakat ni saya tak jumpa apa-apa. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Okay, dah check sebelum kita nak buat pembelian semua. Okay, ini semua ada sistem ni semua, semakin baru semua. Sebab masalahnya bau dia tu kan, baru macam bau kereta baru tau. Macam mana nak buka ni, tak tahu buka macam mana ni. Aircon dia belah atas, cantik. Dalaman dia semua. Saya tak nak beli Toyota Innova X sebab dia tak ada yang tengah ni. Jadi aku perlu bawa ramai passenger sentiasa bawa lebih daripada 6 orang. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang termasuk driver. Kadang-kadang aku bawa lebih 8 orang. Kan kita gunakan betul-betul, insya-Allah. Kita buat kereta ni betul-betul untuk bukan setakat untuk beli kereta, bukan setakat untuk kita bersahaja bawa family ke mana sah. Kereta aku beli semuanya aku buat kerja. Aku bukan beli kereta untuk suka-suka, untuk tayang-tayang, tak. Aku beli kereta, aku buat kerja. Okay, aku bukan beli kereta untuk nak belagak ke apa, tak. Aku beli kereta untuk buat kerja. Semua ada lengkap lah. Ini bag ni. Mungkin semalam video aku tak buat detail. Hari ni aku akan buat detail lah video apa yang ada dalam kereta aku ni. Oh, dia ada bagi jumper. Tapi sekarang kita tak perlu jumper macam ni. Kita pakai jumper power bank. Tapi tak apa, dia dah bagi. Kita gunakan yang sebaik mungkin lah. Okay, ada lampu sini. Lampu ni semua aku akan tukar yang baru lah, yang warna putih, InsyaAllah. Okay, sekarang aku dah tengok betul-betul tilik benda kita nak pakai. Kita nak pakai untuk selama 9 tahun. And memanglah orang kata bukan aku nak belagak ke apa, tapi aku nak beli kereta ni untuk kegunaan family aku juga, untuk aku buat kerja. Bukannya aku nak suka-suka beli untuk belagak, tak. Tak jangan salah faham. Aku beli kereta ni bukan untuk belagak. Dan aku suka design steering dia. Alhamdulillah aku suka design dalam mana macam kau bawa apa, Hilux. Tapi ini bukan Hilux, ini adalah Toyota Innova. Dan seat dia pun agak sedap, agak selesa. Sebab aku perlukan kenderaan yang selesa untuk bawa family aku, untuk jalan-jalan. Tak perlu dah aku nak sewa kereta. Okay, InsyaAllah. Alhamdulillah. Ini spek-spek dia semua, Alhamdulillah. Kan, aku puas hatilah. Mana memang salah ni kan. Ni aku akan buat satu projek dekat Innova ni lah. Aku tak faham kenapa dekat Malaysia tak ada permintaan
Toyota Innova ni. Tak ada permintaan, macam tak ada peminat. Jadi aku nak bangkitkan supaya Toyota Innova ni ada minat, orang nak buat modified. Dan aku akan beli kereta ni. Yalah, selain bawa family kan, aku akan make up dia sikit demi sikit lah. Jadi korang komen kat bawah siapa pengguna Toyota Innova, komen kat bawah, okay? Jadi seperti biasa, kalau korang nak beli kereta, korang boleh contact Brother Dave tu. Okay, nanti saya akan letak nombor telefon dekat bawah. Okay, InsyaAllah.